Kalau aku cakap Pakatan Harapan boleh hilang hampir seluruh Negeri Sembilan kalau Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional bergabung, korang mesti ingat aku sembang kan. Tapi bila aku tengok balik simulasi ni kan, sebenarnya nombor dia memang mengejutkan dan membimbangkan. Dan korang kena tengok video ni sampai habis. Ramai orang ingat Negeri Sembilan ni masih lagi kubu kuat Pakatan Harapan. Tapi bila aku tengok balik kan simulasi berdasarkan keputusan PRU 15 tahun 2022, cerita dia sebenarnya jauh lebih menarik daripada apa yang orang ramai sangka. Okey, simulasi pertama ni dibuat dengan andaian bahawa sokongan pengundi Cina dan juga India kepada Pakatan Harapan masih kekal pada paras 95% sama macam PRU 15 dulu. Tapi walau macam mana pun, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional ni masih disimulasikan boleh menang 24 daripada 36 kerusi DUN, dan manakala Pakatan Harapan tinggal 12 kerusi sahaja. Dan maksudnya kalau undi Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional ni benar-benar bersatu, diorang bukan sekadar cukup kerusi untuk membentuk kerajaan negeri, malah berpotensi memperolehi majoriti 2/3 kerusi DUN. Antara kerusi yang disimulasikan bertukar tangan ialah DUN Cenah, Kelawang, Sikamat, Ampangan dan juga Pilah. Dan kalau ikut pecahan parti pula, UMNO menang semua 16 kerusi yang ditandinginya. MCA menang 1 kerusi iaitu Cenah, manakala MIC tak menang mana-mana kerusi. Dan jumlah kerusuhan BN dalam simulasi ini ialah sebanyak 17 kerusi. Dan sekarang kita tengok simulasi kedua pula. Dan kali ini cuma satu benda je yang berubah, iaitu sokongan pengundi Cina dan juga India kepada Pakatan Harapan turun daripada 95% kepada 75%. Turun 20% je tapi kesannya jauh lebih besar daripada ramai yang sangka. Kerjasama BN dan juga PN ni kemungkinan menambahkan lagi 3 kerusi, iaitu menjadikan kedudukan 27 kerusi berbanding Pakatan Harapan yang tinggal 9 kerusi sahaja. Dan kerusi yang berpotensi bertukar tangan ialah DUN Temiang, Sri Tanjung dan juga Repah. Manakala beberapa lagi kerusi macam Bahau, Nilai, Rahang dan juga Cuah juga mungkin menjadi jauh lebih sengit. Dan dalam simulasi ini, UMNO masih lagi menang semua 16 kerusi yang ditandinginya. MCA pula meningkat kepada 3 kerusi iaitu Cenah, Temiang dan juga Repah. Manakala MIC berpotensi menang Sri Tanjung. So maknanya BN memperoleh 20 kerusi daripada simulasi kedua. Dan bagi aku mesej daripada simulasi ini cukup jelas dan juga ketara. Kalau berlaku penyatuan undi antara BN dan juga PN, dan pada masa yang sama berlaku sedikit perubahan sokongan kepada pengundi Cina dan juga India, landscape politik Negeri Sembilan ni memang boleh berubah dengan sangat besar. Tapi jangan salah faham ini tetap simulasi yang dibina berdasarkan corak pengundian PRU 15. Pilihan raya ni sebenarnya masih lagi bergantung pada faktor calon, kepada kadar keluar mengundi, perpindahan undi dan juga kekuatan jentera membawa penyokong untuk keluar mengundi pada hari mengundi. Let me clarify it. This is all just simulation. Dia bukanlah keputusan pilihan raya. Tapi pada aku satu benda yang jelas dan juga ketara ialah sedikit perubahan corak undi pun boleh mengubah keseluruhan peta politik Negeri Sembilan. Tapi guys, apa-apa pun yang berlaku, yang tentukan pembentukan kerajaan negeri ni bukanlah simulasi, tapi undi rakyat biasa di Negeri Sembilan. Apa-apa pun kepada orang Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi pada Sabtu 1 Ogos 2026. Aku pun tak sabarlah nak tengok analisis ni betul ataupun tidak. Tapi kalau betul, maka kita akan masuk ke fasa PRU 16 dengan lebih signifikan. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward.